Akak tahu ketum tu ambil macam mana? Tak tahu. Ketum ni dia minum. Tapi ketum ni elok ke tak elok? Tok-tok kita dah guna, berzaman dah guna ketum. Ketum, dia hantuk panggil, kalau belah-belah Kedah dia panggil daun biak. Cara proses dia macam mana? Dia rebus. Tapi dia rebus ataupun dia rendam air panas, dia celor. Cara nak ambil ketum yang sebetulnya, boleh ambil 5 helai ke bawah, rebus sampai jadi macam air daun teh, bukan jadi macam daun air tebu. Lepas tu orang campur tu, akak tahu ketum tu ambil macam mana? Tak tahu. Ketum ni dia minum. Tapi pahit ketum ni. Dia kena campur dengan Montidiu, dia kena campur dengan ubat batuk. Bukan campur tu menyebabkan ketum tu lagi piau. Dia campur tu sebab nak potong pahit je. 1 gelas ketum persamaan 4 cawan kopi. Minum kopi tadi tu, kalau minum ketum dia 4 kali. Dia stamina, dia bantu kita fokus. Tapi masalahnya, pengambilan berlebihan ketum ni sama efek macam heroin dan morfin. Kita ada sediakan khidmat berhenti ketum. Kalau ada tuan-tuan ketagih dengan ketum ataupun kawan-kawan ketagih dengan ketum, boleh berjumpa dengan doktor kita. Doktor kita akan buat surat, pergi ke klinik Mahmud, boleh start ubat. Ada Suboxone. Maka ubat sekejap ya, 3 bulannya, dalam RM50 ke RM40 ketum.